kita bangkitkan ancaman dari kelompok-kelompok atas nama pelawat, ada visa, kunjungan ke negara kita, tetapi menggunakan kesempatan berniaga. Dan kadang perniagaan itu termasuk perniagaan peringkat kecil, PMKS. Kemudian perkhidmatan yang disediakan warga Cina yang dipercayai menyalahgunakan visa pelawat atau pelajar atau mahasiswa. Visa pelawat tetapi digunakan untuk niaga, merampas peluang dan kesempatan pekerja-pekerja kecil. Kemudian jualan barangan murah melalui e-commerce negara China. Saya tumpukan negara China kerana banyak. Mungkin kalau dari India atau Indonesia sama layanan kita. Dia maknanya dia guna e-commerce dan semuanya. Jadi peniaga kecil-kecil ni akan mati urusan perniagaan mereka. Terhapus kerana penguasaan yang kurang berkesan. Jadi langkah-langkah yang kita usulkan dan minta dilaksanakan segera, semua kementerian dan agensi berkenaan, LHDN, Custom, KPD, NPBT, MCMC, Bank Negara Malaysia. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelayanan peniaga yang terlibat. LHDN dan Custom memastikan cukai dibayar sepenuhnya. Immigration, penguatkuasaan daripada penyalahgunaan PAS. Jadi ini kerjasama semua badan penguatkuasaan dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini. Tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran sudah diberi berulang kali. Tetapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.